Anda sedang menonton The Moon Show. Bitcoin baru saja mencecah purata bergerak 200 minggu. Dan hari ini saya akan tunjukkan kenapa ini mungkin peluang beli semasa jatuh terbesar dalam hidup anda. Saya baru saja melabur ratusan ribu dolar ke dalam Bitcoin 5 minit yang lalu di Bybit dan juga di WEX Spot. Dan saya akan beritahu anda kenapa saya buat begitu. Jadi mari kita bincangkan carta ini dahulu. Dan kita mahu bincangkan tentang hakikat bahawa Bitcoin sekarang sedang mencecah garisan ini. Dan jika anda lihat kembali pasaran bull dan bear yang lepas, anda akan lihat Bitcoin sentiasa turun dan melantun daripada purata bergerak 200 minggu ini. Dan selepas melepasi 200 ini, ia mengalami pasaran bull di situ, pasaran bull di situ, pasaran bull di situ. Saya rasa selamat untuk mengandaikan yang kita akan melihat pasaran bull dari garisan ini kerana ia sangat masuk akal. Saya ada katakan dalam video-video sebelum ini yang sudah tentu sasaran daripada bear flag di sini sebenarnya seperti ini, dan sasarannya jika anda tarik ke bawah seperti itu memberikan sasaran sebanyak $43,000. Tapi secara peribadi saya rasa kita takkan ke sana. Saya dah katakannya berkali-kali. Saya dah katakan sebelum ini, saya rasa kita boleh, saya dah kata yang saya rasa kita mungkin akan lihat satu penurunan kecil seperti ini dan kemudian kita naik. Sekarang bahagian pertama ramalan itu telah menjadi kenyataan tepat seperti yang saya ramalkan. Persoalannya, adakah saya akan terus betul dan kita akan melihat lantunan dari sini? Baiklah, saya buktikan kata-kata saya dengan tindakan. Saya telah membuat satu dagangan besar sekarang. Saya buat dagangan $1 juta di Bybit dan saya sebenarnya ada letak hampir $1 juta dalam USDT juga terus ke dalam Bitcoin. Jadi di sini kita ada baki baru saya sebanyak 23 Bitcoin yang saya beli sekarang kerana sudah tentu Bitcoin sedang melantun ke tahap yang sangat-sangat cantik ini. Dan saya juga letak beberapa ratus ribu dolar di WEX juga ke dalam pasaran Bitcoin. Jadi pada dasarnya saya percaya sekarang adalah masa yang sangat hebat untuk membeli Bitcoin. Jika anda lihat di sini, bayangkan jika anda membeli di situ semasa Bitcoin berharga 3,000 atau di situ pada 4,000 atau di sini pada 16,000. Nah sekarang Bitcoin berada pada 60,000. Ia adalah peluang membeli yang sangat hebat dan jika kita boleh capai 1,000 tanda suka pada video ini, saya janji ia akan memberikan kita bahan api roket yang kita perlukan untuk kembali ke pasaran bull tidak lama lagi. Jangan lupa kawan untuk ke BTCC, daftar tanpa KYC, tanpa VPN, berdagang dan menang sehingga $5,100. Tinggal 5 hari saja lagi. Ini adalah bonus pengguna baru yang anda boleh dapat jika anda pengguna baru. Jadi layari sekarang juga, sangat-sangat penting. Dan sudah tentu semua orang ingin tahu bila kita akan melihat pasaran bull itu. Dan saya secara peribadi berpendapat senario yang paling mungkin untuk pasaran bull bermula adalah mungkin menjelang akhir tahun ini. Jadi sekarang kita berada di tahap terendah, kita akan bergerak mendatar sedikit. Kita mungkin akan turun sedikit lebih rendah walaupun saya rasa kemungkinan besar kita akan naik dari sini. Tapi saya masih rasa ada banyak rintangan di atas harga sekarang yang kita perlu ingat bahawa ia akan mengambil sedikit masa sebelum kita kembali ke pasaran bull. Tahap di sini ia sangat luar biasa sekali. Maksud saya lihat ini, rintangan besar, sokongan besar. Di sini kita ditolak darinya. Dan ingat apa yang saya katakan. Ia akan mengambil sedikit masa sebelum kita kembali ke pasaran bull. Tahap di sini, ia sangat luar biasa sekali. Maksud saya lihat ini, rintangan besar, sokongan besar. Di sini, kita ditolak darinya. Dan ingat apa yang saya katakan. Jika kita ditolak darinya, maka kita akan melihat kejatuhan kecil di sini. Itulah yang sebenarnya berlaku. Jadi, saya tiada bola kristal, tapi apa yang saya ada ialah pengalaman bertahun-tahun dalam pasaran kripto. Sebab itulah anda patut langgan sekarang ke The Moon Show. Sangat-sangat penting. Tapi secara ringkasnya, selagi kita berada di bawah garisan kuning, secara teknikalnya kita masih bearish, kan?
kerana itu sememangnya rintangan yang besar. Sebaliknya, jika kita membentuk double bottom di sini dan melihat lantunan naik itu, jika kita boleh melepasi semula ke atas garisan kuning, itu adalah isyarat kita bahawa pasaran bull telah kembali. Saya rasa ia akan mengambil sedikit masa, mungkin kita akan bergerak mendatar sedikit di sini dan akhirnya mungkin menjelang November, Disember, saya rasa kita akan melonjak naik semula dan melihat pasaran bull itu. Dan saya rasa musim altcoin boleh bermula apabila kita melepasi garisan kuning ini. Jadi sekarang bukan masa yang sesuai untuk menjual altcoin. Saya tidak kata semestinya kena beli juga. Lebih baik beli Bitcoin. Tapi anda juga boleh mengambil sedikit risiko pada altcoin sekarang dan melebur sedikit wang ke dalam Habluz, Kebat, Ethereum, Theron, Solana. Ikat anda tahu dan cuma tunggu pasaran bull kerana musim alt akan membawa altcoin naik semula. Saya sangat pasti tentang perkara itu. Beritahu ada orang yang gambar macam Solana Coin, VP100, igawal orang yang bulan coin. IVO function Talanin i garija Shia i sexy the next estados one gone par the curiousa Dalan i HMD gone the cinch arts the dame Tamafalu FM and cheese and the ja Shakta perkan almost going the least das applications that don't have any thousand pay IDs tanpa VPN diperlukan walaupun di negara yang kurang bebas. Jadi layari sekarang juga. Dan jika anda ada masa lapang sekarang, layari Carl Music. Carl Moon Music sudah tentu. Saya terlupa nama saluran saya sendiri. Anda klik padanya dan kemudian anda akan menemui video music baru saya untuk Dragon. Ia sudah pun mendapat hampir 1 juta tontonan dan di sini anda juga boleh melihat di sebalik tabir. Pergi lihat sekarang juga. Saya akan tinggalkan video music itu di situ sekarang. Jumpa anda di sana. Bye bye.